Kalau nakkan bag macam kala-kala orang kaya, tengok video ni sampai habis. So this is Fred shoulder bag in pale gold. I really love the pale gold sebab pale gold dia pale gold yang cantik tau. Macam kalau lintas jalan memang terpukau. Macam silau orang tengok macam tu. Even the hardware, dia pakai gold hardware. Bag ni dia pakai sapphire leather, so tahan lasak. Base pakai smooth leather. Tapi nampak tak macam ada reflection? Nampak Aisyah punya apa nama? Spotlight. So dia tak ada crossbody strap, shoulder saja macam ni. Pakai shoulder dia selesa tau. Drop panjang. Nanti belt tolong letakkan gambar bila pakai shoulder. Macam ni lah rupa sebenarnya pakai shoulder. Okay, dia ada 3 compartments tau. Dia macam magnetic closure. Yang ni tengah-tengah zipper. Zipper yang ni macam masuk phone boleh lah, wallet tak boleh. Lining ni dia pakai sapphire leather, tapi nampak tak base tu yang reflektif tu dia pakai smooth leather. Yang ni kalau smaller makeup pouch boleh lah. Kalau macam makeup pouch besar macam ni agak sempit sikit. Long wallet boleh. Lepas tu boleh masukkan iPad mini boleh. Laptop memang tak boleh lah. Berat dia dalam 300 ke 400 gram sahaja. Harga dia RM699 sebelum voucher. Anda jangan risau. Kalau beli dengan US Love Shop, semuanya 100% original ataupun money back guaranteed. Untuk cara pembelian boleh tekan dekat shopping bag di bawah. If you guys have any further question, boleh juga komen down below dan jangan lupa tekan button follow.